Hi guys, so hari ni aku nak makan sukia ball yang aku beli dekat Tom Yum Ball. Aku ambil yang ni punya sebab aku sudah makan nasi tadi. So actually dia Maggi sukia lah begitu. So ini ada dia punya signature lah, Thai milk tea. Dia punya dipping sauce. Bau dia pun dah sedih. Gitu. First bite. Daging sukia. Sedap. Biji tomato cherry. Itu punya dipping sauce. Sedap. Dia punya rasa tu so nice macam tu lah. Not bad. Sedap. Boleh cuba. So kalau kamu mau cuba sukia ball ni dengan Thai tea ni, kamu boleh rujuk dekat caption ataupun dalam video ni aku akan bagi dia punya location lah.